Kamu lapar ya? Nah, makan? Sila. Kalaulah boleh makan betul-betul. Macam itulah aku tahu. Apa itu? Hai. Korang buat apa ni? Haya, kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemas sikit-sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, dah puasa. Oh, sudah mau puasa ke? Saya sedih. Sudah tak boleh makan. Macam mana Kenapa pula? Kau bukan puasa. Makan je lah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Makan sama saya. Saya pun tak puasa. Oh, betul juga. Kita orang ada bawa ni. Taruh sini. Sedapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah, Apa tu? Ais kepal. Kuih dapat kat surau tadi. Cuma kan besok dah tak boleh makan siang-siang. Kau ni Fizi, bacalah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Isan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama je azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Kawan-kawan, malam ni dah mula tarawih. Semua pergi ke? Mestilah. Terawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul-betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak di tempat. Betul tak? betul? Alah, macamlah aku. Murid ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. 1 bulan puasa, 1 bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu sawma wadin an-adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan. Macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya.